Tahu tak, pada bulan November 2022, di Sanatorium Finocchio yang terletak di Buenos Aires, Argentina, satu rakaman CCTV telah menjadi satu topik yang hangat di internet dan mencetuskan perdebatan tentang kewujudan alam gaib. Rakaman tersebut menunjukkan seorang pengawal keselamatan yang bertugas di lobi tiba-tiba bangun apabila pintu automatik terbuka. Dia kemudiannya kelihatan seolah-olah sedang bercakap dengan seseorang yang tidak dapat dilihat di kamera CCTV. Dia mencatat butiran pada buku log, malah sempat menarik tali penghalang dan menawarkan kerusi roda kepada tetamu tersebut sebelum membenarkannya masuk ke dalam kawasan hospital. Kisah ini menjadi semakin menyeramkan apabila pengawal itu mendakwa dia telah mendaftarkan seorang wanita warga emas yang ingin mengambil barang yang tertinggal di dalam bilik wad. Apabila wanita itu tidak keluar selepas sekian lama, pengawal itu berasa bimbang dan memanggil kaki tangan hospital untuk memeriksa keadaan. Namun apabila mereka menyemok buku log tersebut, mereka mendapati nama yang dicatatkan oleh pengawal itu adalah milik seorang pesakit wanita yang baru sahaja meninggal dunia di hospital tersebut hanya beberapa jam sebelum kejadian itu berlaku. Kabar angin tentang pesakit hantu ini merebak dengan pantas, menyebabkan ramai orang percaya bahawa roh wanita itu telah kembali untuk menyelesaikan urusannya yang tergendala. Orang ramai mula mengaitkan kejadian itu dengan aktiviti paranormal yang sering berlaku di hospital yang lama. Pihak pengurusan sanatorium terpaksa melakukan siasatan dalaman secara besar-besaran untuk meredakan ketakutan kaki tangan dan orang awam yang mula menganggap tempat itu berhantu. Pihak sanatorium memberi keterangan dan mendedahkan bahawa pintu automatik di lobi tersebut sebenarnya telah rosak dan dikesan terbuka sendiri sebanyak 28 kali dalam tempoh 10 jam. Hasil siasatan mendalam mendapati bahawa tiada sebarang entiti gaib yang hadir. Sebaliknya, mereka mengesyaki pengawal keselamatan itu hanya berlakon seolah-olah ada orang di hadapannya sebagai satu gurauan untuk menakut-nakutkan rakan sekerjanya. Walaupun rekod pesakit yang mati itu nampak seperti buti yang kukuh, pihak hospital percaya maklumat tersebut telah diselitkan kemudian untuk menjadikan cerita itu lebih menyeramkan. Pengawal keselamatan itu tidak memberi apa-apa keterangan tentang kejadian tersebut. Berkemungkinan pihak hospital mahu insiden ini dilihat sebagai hanyalah satu gurauan bagi menjaga reputasi hospital tersebut.